cendawan susu limau ini memang ada sejarah yang lama. Kita ikut kajian kan beratus-ratus tahun loh dekat bumi ini. Tapi ni sebab orang kau makan dia kurang jumpa. Kurang jumpa itu yang tak biasa. Dalam seumur hidup tu berapa kali boleh nampak? Saya sekali ya. Sekali aja. Sekali. Rezeki lah ini Om sekarang. Bukan kita, ada kawan kita. Dia tunjuk saya ini. Dia orang kata ini kejadian apa semula jadi tapi harimau Tuhan yang bagi. Harimau ni orang kata susu harimau dia jatuh. Itu semua kita ingat cerita lah. Tapi kalau kat sini tu batuk-batuk guna tak? Batuk-batuk pun ada guna juga makan juga sama asal-asal lepas makan kan. Kalau kata kepercayaan sini kan, kanser kita kena kanser dalam kan. Ya. Bawa ke doktor pun tidak baik. Memang. Tapi di sini boleh lagi. Kanser lah orang sini cakap barah. Barah. Tetik. Lepas tu macam bisul dia gosok lah. Gosok. Dia asah dengan batu. Dia sapu lah. Jadi dia punya bisul cepat baik. Keduanya dari segi tenaga lah bagi orang asli di sini. Kalau dia pergi berotan pagi dia minum air biasa. Sampai petang pun boleh dia angkat rotan. Sebab dia makan betul. Campur. Dia punya isi, tak ada campur. Makan saja. Makan terus? Makan terus. Tak ada mabuk ni. Dia ada makan banyak ke atau macam mana? Sikit dah cukup. Macam banyak ni. Mana? Kira banyak ini sikit. Kita makan sudah kenyang. Kenyang? Dia tahan kenyang lah. Itu lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Lepas tu ada tenaga. Ada tenaga.